Hello, Cik Arun Iya, Cik Ma. Saya kedok sayanya. Saya berkorban apa saja untuk Cik Ma. Awak tak sewimah ke saya. Saya adalah penghuni kedama. Ada 10 kedama. Kedama Sri Semata untuk Cik Ma. Tak semai ambil aku ke malam ni. Tak sedap pusing lah benda tu. Benda tu kita akan settle, segala settle. Apapun. Okey. Assalamualaikum Cik Ma. Bye. Hidup kita ni jangan somak. Somak para habis. Dia benda kena selesai benda ni. Kena selesai cara halu. Tak boleh buat cara kasar. Dia kena senyum. Jangan senyum apa. Senyum nak inyo. Kau nak inyo jangan senyum gitu. Mana? Banyak hari tak ada ni. Kita pusing lah ni kucing. Pusing apa? Semua berjalan dengan lancar. Letak dulu telefon. Telefon letak dulu. Betul. Okey, ha. Oh, di mana? Boh ni tak habis lagi kau sama jahiliah. Ini bukan Jamilia. Jahiliah. Dan ni aku banyak kerja. Boh, kita ni nak buka cawangan baru. Tak boleh. Oh ni. Berapa hari lagi dah? Tahu dah berapa hari. Dia benda gua ni kena relax. Jangan kelar kabut pak cari kerah putus gitu. Boh, kita ni buka kedaman, boh. Amen. Modal besar, boh. Amen. Modal besar benda ni. Kita ada berapa cawan ni? Ada ni, boh. Ada ni cawan ni. Kau ni cawan ni. Dia kapur. Kau orang tu tambah kau ni. Kamu tak ni. Tambah kau ni. Hello. Orang nak kecek. Kalau aku lepak telefon ke? Okey lah. Boh itu ni. Toke mak kau toke kamu sehari. Aku ni tokes kalau tokes. Boh, kita ni banyak. Buat persiapan, boh. Kita nak buka besar-besar ni. Syaleh ni. 23, 24, 25. 25. Takut comel tu. Salah tu. Jadi kita pusing, boh. Oh, tak ada yang ni 2 hari lagi. Boh gimana? Ke mana? Golok ke mana? Aku letak main golok. Main dana kota. Kita nak buka Cik Alif apa pergi duduk dalam kotor. Dana kota ni tempat berehat. Kita nak kedak Mas Sri Semata ni nak. Memang tu. InsyaAllah akan tu. Bagai jadi asal. Okey, beres. Boleh hatu lah benda gini. Simple aja. You kena faham dah. Masalah lah ni. Masalah payah. Okey. Oh. Oh. Itu dia jelah molek. Tak sih jadi teruslah. Halo. Assalamualaikum. Boh. Aduh. Duduk. Tak habis kecek foto lain. Selalu orang ni tengah kecek dengan foto lain. Tak apa sebenarnya ni. Boh. Sibuk kau? Sibuk tak sibuk lah ni. Ada ni urusan kena urus tak selesai lagi. Gini, kita ni lama dah kerja dengan Boh. Cuma kita tak tahu nama penuh Boh. Ni nama aku pun tak tahu. Selama ni duduk lilah tu tak tahu. Kita duk panggil Boh. Aku sebenarnya nama Arung. Nama Arung. Arung senyah kain. Panggil Cik Arung lah. Yang tahu Cik Arung ni pakai ayak mana? Tak tahu. Terus-teruslah. Lain kali, bila orang kecek tengah masuk. Berarti, Ya, kita ingat Boh duk tengah peri. lama ketapa pun kunguk pona. Boh. Lagu mana? Hak Syaleh. Salah beres laca. Baca. Tapi persiapan kena memang buat betul-betul. Boh tak dah tarikh 23 nak buka tu. Tarikh 23 bulan. Boleh tak kita nak ambil ilmu Boh sikit, Boh? Ilmu kau. Ilmu perniagaan. Ilmu perniagaan ni dia sebenarnya pun benda kena comel. Bermula dengan bismillah. Sebab dari diri kita ni, amalkanlah bismillahirrahmanirrahim. Kopong masuk surga. Boh, kita tubik dulu dah. Balik. Dah. Amal telefon dia dulu. Baik. Banyak terus leo ni tegur. Tak ada nak berkacak molek. Cik Arung pun gawe Cik Emah ni. Mek aku.